Ustaz kan lama pengalaman kan. Ada tak kes-kes yang macam sebab kesalahan dengan manusia ni kat sana tu Allah tunjukkan? Cerita dia banyak tapi dah lama ni tak ingat dah cerita dia. Tapi Ha. kadang-kadang orang kata Allah bagi tunai. Sebenarnya bukanlah tunai. Sebab barakah bumi Nabi, bumi Anbiya, bumi Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ni, mana kita minta Allah bagi. Ada Allah bagi secara direct, ada Allah bagi secara yang kita tak tahu. Cuma kadang-kadang kita manusia ni tak ada ilmu. Apabila kita berlaku musibah ataupun barang kita diambil oleh orang lain, hak kita diusik oleh orang lain, patut kita bersyukur kepada Allah. Itu satu rahmat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggapkan bahawa satu yang kita tak dapat, satu musibah berlaku itu sebagainya semua adalah bala kepada kita. Tak. Assalamualaikum, saya Hajah Hafizah binti Daud, berpengalaman lebih 15 tahun dalam urusan jemaah umrah, dengan pengalaman setahun menguruskan lebih daripada 40,000 jemaah. Umrah ni bukanlah satu pengurusan yang mudah, bukan satu pengurusan yang straightforward. Jadi banyak ujian, banyak masalah yang kita hadapi, sama ada kita sebagai seorang jemaah ataupun kita berada di pihak pengurusan, tetapi setiap masalah tu ada solusinya. Jadi saya akan membantu tuan-tuan dan puan-puan penonton untuk sama-sama mendapatkan apakah solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi dalam bidang umrah ini. Solusi umrah langkah kau cari, Pakas ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata. Baik, hari ini podcast Solusi Umrah, kita bawa satu tetamu khas yang istimewa, yang tak pernah lagi kita jemput dalam season 1. Podcast kita hari ini, kita nak sembang-sembang lebih kepada bagaimana kita nak menjaga hati kita. Sebelum kita berangkat, mungkin ketika kita berada dekat sana dan mungkin selepas kita balik. Terutamanya, kalau sebelum ni saya banyak bincang tentang jemaah umrah. Kali ni kita nak bincang untuk jemaah ataupun bakal tetamu haji. Sebab kita pun tak lama lagi akan masuk musim haji. Dan Ustaz adalah orang yang banyak pengalaman menguruskan jemaah haji. Jadi kalau saya lah biasa jemaah ni pergi umrah, jemaah ni orang kata merungut-ungut lah kan. Saya selalu cakap, kalau umrah kita ni kita banyak sangat kita rasa tak selesa, kita tak boleh nak buat yang terbaik, lambat lagi kita nak pergi haji. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab haji ni dia punya ujian lagi hebat daripada umrah dan jangka masanya lebih lama daripada umrah. Jadi apa yang kami nak sembangkan hari ini mungkin berdasarkan pengalaman Ustaz, kita boleh ambil iktibar, kita boleh jadikan satu ilmu yang manfaat untuk persiapan kita lah, bakal jemaah umrah ataupun jemaah haji, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak minta Ustaz Ismail kenalkan diri dulu. Mungkin ada sedikit background Ustaz. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ismi, nama saya diberi oleh ibu dan ayah saya, Ismail bin Yaqub. Nama Nabi. Alhamdulillah, nama tu baik. Minta orangnya baiklah, tapi hatinya kecil, badannya besar. InsyaAllah. Pengalaman saya begitu kredil lah pada yang saya rasakan, dan terutama sekali dalam bab haji ni, sebab haji ni satu ibadah yang sangat besar yang dibawa tunjuk ajar oleh Nabi SAW. Saya sekarang pengalaman saya sebagai mantan sebagai guru bimbingan agama daripada Tabung Haji Melaka. Mantan lah sebab umur dah melebihi 65, dia panggil mantan lah sebab untuk menguruskan haji dan umrah ini memerlukan dua perkara besar lah. Pertama sekali ilmu dan tenaga, sebab ibadah yang istimewa kepada umat Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat-umat sebelum daripada ini, dan telah pun dijelaskan dengan secara detail oleh Nabi kita. Itu sedikit pengenang lah, tapi tak banyak mana ilmu ni. InsyaAllah minta ajar boleh bantu saya, insyaAllah. InsyaAllah. Dia mungkin benda ni pada Ustaz sikit, tapi bagi kami banyak. Sebab pengalaman tu bukannya setahun dua. Jadi kita Ustaz tak kisahlah kita ni umrah ke haji ke, kita ni selalu dipanggil sebagai tetamu Allah. Jadi
dengan perkataan tetamu Allah tu macam istimewa sangat. Jadi apa yang mungkin kita kena tahu tentang kita ni sebagai jemputan atau tetamu Allah ni sebelum jemaah pergi ke sana, Ustaz? Okey, terima kasih Ajai. Sebelum itu saya pun tak buka mukadimah lagi. Cuma perkenalkan diri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha syamlana wa turaddu biha al-fitan 'anna. وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bersama-sama saya pada kali ini untuk kita sama-sama membahaskan ataupun sembang-sembang untuk kita mengetahui bahawa untuk mengenalkan kita dalam ibadah umrah haji dan umrah ini. Terima kasih Jah, soalan bagi kepada saya iaitu tentang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kenapakah dipanggil kita sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah ini panggilan daripada jemaah haji yang biasa ataupun dipanggil daripada kerajaan Malaysia? Tak. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam bab ibadah ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memanggil kepada sesiapa sahaja yang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana kita bawa dulu nasnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan daripada Muslim, daripada Nasa'i dan Ibnu Majah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala hujjaju wal ummaru wafdullah in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahu. Hadis ini yang jelas kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sendiri memberi pengiktirafan kepada siapa-siapa sahaja yang melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Dia panggil al-hujjaju, maknanya sesiapa yang membuat haji. Kemudian wal ummaru maknanya orang yang melaksanakan ibadah umrah. Sebab ibadah umrah dan haji ini dua sekali. Dalam Al-Quran jelas kepada kita dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi al-hujjah wal umar aja maknanya sesiapa yang membuat haji ini dipanggil wafdullah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memanggil kepada orang yang membuat haji dan umrah ini dipanggil wafdullah sebagai tetamu Allah, ataupun dengan kata lain dipanggil ad-duyufur rahman. Maknanya tetamu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetamu ini kita baca sedikitlah terjemahan dia, in da'awhum ajabahum. Jika dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia maknanya akan dimakbulkan doa dia. Kemudian jika dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tetamu Allah ini bukan gelaran daripada manusia biasa. Maknanya diberi pengiktirafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya, maknanya menjadikan tetamu Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti apabila menjadi tetamu Allah, banyak perkara-perkara yang Allah offer, yang Allah berikan kepada manusia yang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah dululah untuk sebagai tetamu Allah, kerana tetamu Allah ini sangat penting untuk kita jadikan. Okey, Najah. Okey Ustaz, bila kita dah sangat istimewa kan, kita dah dijemput sebagai tetamu tetamu Allah ni, bukan tetamu sesuatu negara kan, bukan tetamu kepada seseorang, tetapi adalah tetamu Allah. Jadi ada tak persiapan ataupun macam mana kita nak sebelum kita pergi tu, kita persiapan kita ni untuk sebagai tetamu Allah ni, kita bimbang ni. Ada orang kata, semalam baru saya dengar satu ustaz tu kata nak pergi umrah, nak pergi haji ni, dia tak payahlah cerita-cerita dengan orang, kata dia. Jadi benda ni bimbang juga, dia kata nanti niatnya tak betul lah apa. Jadi kita nak pergi ni macam mana tu niat kita nak kena jaga tu? Okey, untuk kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau ikutkan daripada logik pada kita lah, pada kehidupan kita, kalau kita nak jadi tetamu raja itu mestilah mempunyai
protokol ataupun Mm-mm. adab-adab ataupun tata cara untuk kita menjadi tetamu manusia yang bergelarkan manusia yang hebat. Mm-mm. Jika sekiranya itu kita fahamkan begitu, maknanya untuk jadi tetamu Allah yang sangat besar kepada kita, sudah pastilah mempunyai peraturan-peraturan yang khusus untuk menjadi tetamu Allah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni suka kepada perkara-perkara yang baik. Innallaha yuhibbul jamal, kecantikan, dan untuk menjadikan manusia yang istimewa menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, yang kata lain menjadi sunnatullah. Maknanya sunnatullah ni peraturan yang Allah tetapkan kepada peraturan alam ini menjadi sunnatullah ini, kita perlu fahamkan. Maknanya untuk jadi manusia tetamu sudah pasti pada sunnatullahnya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istimewa yang agung ni sebenarnya banyak kan. Kita katakan, kita balik kepada cerita-cerita untuk kita kata menjadi tetamu Allah. Sebab apa? Semua ibadah itu mempunyai peraturan-peraturan yang khusus. Seperti ibadah solat, ada rukun semayang sebanyak 13, ada peraturan puasa, ada peraturan zakat, ada peraturan ini, dan ada peraturan haji itu. Maknanya peraturan itulah yang perlu kita patuhi untuk menjadikan kita manusia yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling peraturan besar sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan daripada hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita, tetapi kita bersyukur kepada Allah menjadi umat mutaakhirin ini, ulama telah menyusun kepada kita ada rukun, ada wajib, ada sunat, ada perkara-perkara larangan yang dikhususkan kepada orang nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini pasti kita kena patuh untuk menjadi tetamu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita untuk jadi tetamu Allah, kita mengaku untuk jadi tetamu Allah, tetapi kita tak ikut yang Allah telah susun kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji itu. Maknanya secara mukadimah dia, maknanya kita kena ikut apa rukun dia, apa wajib dia, apa sunat dia, apatah lagi dengan peraturan-peraturan yang lain. Itu menjadi tetamu Allah itu untuk mukadimah dia lah. Kita kena ikut apa peraturan itu, barulah kita dianggap sebagai kita menjadi tetamu Allah yang beradab ataupun yang kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita cerita adab dengan Allah ni Ustaz, kan sebelum pergi ni kita kan banyak, kita sebelum kita pergi sana lah, kita dekat Malaysia ni ataupun kita mungkin dekat rumah ke apa, kita ni banyak berurusan dengan manusia tau Ustaz. Jadi mungkin sebelum kita berangkat tu ada tak kita perlu tak membersihkan hubungan kita sesama manusia ni apa? Sebab orang kata perjalanan haji ni kadang anggaplah macam satu perjalanan kita, mungkin dia jadi satu perjalanan yang terakhir. Ramai je kita tengok orang pergi satu hala je Ustaz kan. Jadi patut tak kita buat pembersihan dulu sesama manusia sebelum kita berangkat? Sebab kita nak pergi ni kalau boleh tak naklah kita ada banyak sangat hubungan yang tertangguh dengan manusia ni. Okey. Tentang kita sebenarnya apa yang kita katakan tadi, kita untuk jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastilah kita pertama sekali kita kena membersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita kena bersihkan hati dosa-dosa kita kepada manusia-manusia lain. Jadi ayat-ayat Al-Quran banyak menjanjikan kepada kita supaya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga supaya kita memohon kemaafan untuk menjadikan hati kita bersih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dosa ni ada dua. Ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada dosa dengan manusia. Kalau jika sekiranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Quran jelas banyak kepada kita. Dan begitu juga jika sekiranya kita dosa dengan manusia, kita perlu settlekan dengan manusia. Maknanya kita tak boleh, tidak mana kena settlekan dengan manusia itu. Kalau kita tak settlekan dengan manusia, kita berjalan dalam keadaan dosa, memang agak sukar, ataupun biasanya Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita setiap dosa itu akan diberikan musibah ataupun diberikan balasan kepada kita. Balasan seperti mana dalam surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha wa akhrajatil adwa'in, panjang tu sampai kena maknanya misqala dzarrah, setiap dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia pasti akan dihisab di yaumul qiyamah. Jadi begitulah kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta boleh direct terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga manusia yang tidak mahu meminta ampun kepada Allah, minta pertolongan daripada orang lain supaya jumpa ustaz-ustaz, pak lebay, pak wali-wali.
Itu tidak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dikatakan boleh bertawassul itu perkara-perkara yang dikhususkan, yang kita tak dapat mana nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita, yang Nabi ajar pada kita, terutama sekali lah kita nak berangkat, nak pergi ke Mekah ini, maknanya di sini lagi dah kita dah muhasabah diri kita, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah kita jaga. Pada Allah kita jaga sangat baik, sebab kita mendapat keterangan daripada ustaz-ustaz. Kita minta ampun dengan Allah, minta ampun sembahyang sembahyang tahajud, qiyamul lail, minta ampun dengan semalam lepas sembahyang kita berzikir supaya kita minta ampun. Tapi kita lupa bahawa kepada manusia itu, dosa pada manusia itu memang perlu kita untuk minta ampun. Dan kita juga apabila kita minta ampun, tak berani kita, kadang-kadang dosa ini kita besar sangat dengan manusia, kita tak berani. Bagaimana? Kalau ini yang lihat kepada ulama yang menjelaskan apa yang saya dapat guru saya bagi tahu, pada ulama yang besar, bahawa kalau dosa kita itu akan memudaratkan kepada kita. Contoh, kata maknanya kita dah buat khianat kepada anak dia, khianat pada dia, kalau kita bagi tahu kita akan dipukul, kita akan ditikam. Yang ini akan memudaratkan. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah kepada ini? Ada sebahagian daripadanya, kalau membahayakan kepada kita, kita cuma WhatsApp je. Kita boleh melalui WhatsApp. Takut. Takut. Untuk keselamatan kita kena jaga. Kita WhatsApp je. Ya, kena jaga. Tapi kalau WhatsApp, kalau kita dah minta antara WhatsApp pada dia, kita dah minta apa supaya dah bagi tahu orang lain supaya kita dah ampun dan sebagainya untuk jaga keselamatan kita, kita berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ada usaha lah, kena ada usaha. Kalau di akhirat itu ditanya, ada dosa ni kita minta ampun, kita dah rosak dah, kemudian kita berdoa lah kepada dia supaya dibukakan pintu hati, supaya diberikan ganjaran yang lebih. Apabila dia masuk syurga, dia akan ampunkan dosa kita. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hubungan dengan manusia tu sangat penting. Lepas tu kita doakan kepada dia, insya-Allah dia akan doakan kepada kita juga. Jadi begitu imbal balik antara kisah antara dosa manusia dengan dosa yang kita ni aja. Ustaz kan lama pengalaman kan. Ada tak kes-kes yang macam sebab kesalahan dengan manusia ni, kat sana tu Allah tunjukkan? Cerita dia banyak, tapi dah lama ni tak ingat dia cerita dia. Tapi sebenarnya dosa dengan manusia ni kita perlulah sebenarnya. Kadang-kadang orang kata, kita kata Allah bagi tunai. Sebenarnya bukanlah tunai. Sebab barakah bumi Nabi, bumi Anbiya, bumi Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ni, Allah Subhanahu Wa Taala dilakatkan dalam Al-Quran bumi yang Makkah, bumi yang barakah. Apabila bumi barakah ini, kebanyakan Allah, sebab kita tahu tadi menjadi tetamu Allah, kata apa aja bahum. Mana kita minta Allah bagi. Jadi bermakna kalaulah kita ada dosa dengan manusia, kadang-kadang kan Allah dia sebenarnya Allah ni Maha Pemurah. Ada Allah bagi secara direct, ada Allah bagi secara yang kita tak tahu. Kita minta yang ni Allah tak bagi. Dia ampunkan dosa kita. Itu satu-satu cara. Yang kedua, ada Allah kebanyakannya, tidaklah kebanyakan. Sebenarnya yang lebih banyak tu Allah yang kita tak tahu Allah bagikan ganjaran kepada kita. Tok kita dapat, kenapa aku ni dapat tawaf dengan baik hari ni? Kenapa aku ni dapat kucuk Hajarul Aswad? Walaupun kita dapat tawaf dengan baik, kucuk Hajarul Aswad itu satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada janji-janji Allah, siapa yang kucuk Hajarul Aswad tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita masa yang kedua kita akan terangkan. Jadi dosa-dosa dengan manusia ni kadang-kadang Allah bagi, tapi kita janganlah takut sangat pergi ke Mekah tu, kata takut Allah bagi secara tunai. Kenapa yang takut? Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah. Kita takut seksa di akhirat lebih daripada seksa dunia. Dosa yang kita lakukan itu kita minta ampun, tetapi setiap janji dosa itu Allah akan beri ganjarannya, bukan beri ganjaran, balasan yang Allah berikan. Kita minta ampun, ada yang Allah boleh ampunkan secara terus, ada yang Allah tak ampunkan. Jadi bagaimana Allah nak ampunkan itu, kebijaksanaan Allah. Diberikan kita musibah lah, ataupun ujian-ujian yang kita berlaku. Terutama sekali kalau di Mekah ni banyak benda-benda yang berlaku. Kadang-kadang kita minta supaya kita nasi kita orang lain ambil lah, bagai-bagai. Maknanya cerita tu panjang nanti, insya-Allah kita pengalaman yang saya. Kenapa kadang-kadang ujian Allah tu kita tak dapat nak fikirkan bagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi rahmat kepada menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita manusia ni tak ada ilmu. Apabila kita berlaku musibah ataupun barang kita diambil oleh orang lain, hak kita diusik oleh orang lain, patut kita bersyukur kepada Allah. Itu satu rahmat, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggapkan bahawa satu yang kita tak dapat, satu musibah berlaku itu sebagainya
semua adalah bala kepada kita. Tak. Jadi semuanya kebanyakannya bala itu adalah sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak dapat, saya tak berani nak menceritakan kita dosa ni Allah bagi macam ni. Itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita berfikir, kita harus berfikir. Kita sentiasa berfikir, kalaulah itu yang maknanya satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berlaku tu, kita kena sangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa kita hidup dalam keadaan yang sentiasa melakukan ibadah itu, kita mengikut jalan Allah dengan ilmu yang kita diberi daripada mutawif kita, daripada guru kita, daripada setiap kawan-kawan kita pun ada yang memberi ilmu kepada kita, membantu kepada kita. Jadi saya tak berani aja nak kata dapat dosa dengan manusia Allah bagi kat sana, tak. Ada yang dia bagi tetapi kita tak tahu. Adakah itu ujian Allah untuk dosa dengan manusia? Tak. Itu kerja Allah, kita tak perlu persoalkan. Tapi ingat, setiap dosa dengan manusia, setiap dosa dengan Allah, kalau kita tidak minta ampun dengan Allah SWT, pasti Allah akan uji kita. Pasti akan Tapi bagi. kan Ustaz, kalau kita pergi umrah, pergi haji kan, kita tahu memang banyak ujian lah. Kadang-kadang sebelum pergi lagi, sampai kat sana apa. Tapi jemaah sangat sensitif dengan keadaan, dengan perkataan redha. Kita suruh dia redha, suruh dia terima muhasabah, sebab benda tu macam Ustaz cakap lah, itu mungkin teguran, itu pun mungkin Allah nak ampunkan dosa kita. Tapi mungkin adakah sebab jemaah ni kekurangan ilmu ke apa, sampai dia macam tak boleh redha lah. Dia, kalau kita tengok lah kan, ada je yang mungkin kes-kes viral yang macam seolah-olah jemaah tak boleh terima. Sedangkan kita tahu memang Mekah, Madinah, umrah haji ni memang penuh dengan ujian. Ya. Sebenarnya lah apa yang pengalaman saya sedikit untuk apa yang saya lihat, sebenarnya sedikit yang saya tahu tu banyak lagi daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita redha tentang ujian Allah dalam Al-Quran, am hasibatum an tadkhulul jannah, maknanya jangan kamu bercita-cita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala selagi kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita duduk atas muka bumi ni, yang pertama sekali untuk memperhambakan diri kepada Allah, kemudian kita melaksanakan amal-amal soleh yang maknanya melaksanakan kehidupan itu, perlu Allah ujilah. Sama ada kita ikhlas ke, kita redha ke, ataupun kita bersetuju ke, ataupun kita protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pertama sekali di Mekah itu sekali Allah beri offer kepada kita berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai pahala yang dijanjikan oleh Allah, tapi kita rasa tak redha dengan ujian itu, maknanya ilmu tak ada lah tu. Jadi kita rasa rugilah, patutnya kita rugilah jadi manusia-manusia yang menerima ujian daripada Allah, dia tidak redha. Maknanya untuk keampunan, untuk ganjaran yang lebih daripada Allah SWT, sebab ujian itu ada dua. Satu, ujian keampunan dosa. Yang kedua, untuk beri rahmat kepada kita supaya kita ditinggikan martabat. Sebab memang daripada Al-Quran kata tadi, maknanya untuk tinggikan martabat, untuk kita selamat daripada api neraka, untuk masuk syurga Allah SWT, pasti diuji. Untuk meletakkan kita ini sama ada kita redha ataupun kita redha ataupun kita bersetujulah apa maknanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kena. Sebab apa, kalau kita tak redha apa yang berlaku, benda yang dah berlaku adalah ketentuan Allah. Tak ada satu pun bukan ketentuan Allah. Kalau sebelum kita wajib berusaha, macam kita wajib berusaha cari ilmu sebaik-baik. Nanti kalau kita besok kita terangkan nanti tentang haji ni, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mestilah kita bersedia bekalan kita banyak. Ada bekalan ilmu, ada bekalan takwa, ada bekalan bermacam-macam. Kita kena bersedia untuk kita pergi ke Mekah. Tapi kalau jika semua bekalan-bekalan kita terbawa dengan ilmu yang kita ada bekal-bekal itu, jadi Allah uji itu menunjukkan Allah sayanglah pada kita. Maknanya ujian itu tak mungkin, sebab kalau kita lihat ujian ini pertama sekali dalam bab haji ni, pastilah kadang-kadang kan saya ada bergurau ni jugalah dengan jemaah-jemaah haji ni kan. Kadang-kadang saya tanya daripada haji lah, kadang-kadang sebelum saya tak tanya lagi, balik pada haji kepada untuk buat rumusan keterangan kepada jemaah itu. Kenapa haji ni susah sangat? Kenapa haji ni kena perlu wukuf di Arafah? Kenapa haji kena bergerak 3 juta antara, ada yang tiba tengah jalan, ada yang kena langgar, ada yang berbagai-bagai. Kemudian di Mekah ni kenapa tak buat parking sebagainya semua, dan begitu suka sangat. Kenapa Allah SWT pilih kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji? Lepas tu saya tanya jemaah, kita cerdik ke Allah cerdik?
Yelah, yang kita nak mengatur semua. yang memilih ibadah haji ni, kenapa Allah pilih di Mekah? Kenapa tak pilih dekat Malaysia? Kat Malaysia ni kita boleh tebuk bukit, boleh buat semua sekali kan. Kalau Mekah tu nak buat satu bangunan tu 3 tahun, nak tebuk Batu nak dia. pecahkan batu-batu pejal tu kan. Allah pilih Mekah kerana nak uji manusia. Walaupun sekarang ni kerajaan Saudi dah tinggikan bangunan banyak-banyak buat macam tu, tapi amat sukar sekali. Betul. Kesukaran itulah untuk supaya kita muhasabah kita sebagai seorang hamba ini, untuk bermakna kita hanyalah dibalik pada tadi, hanya Allah sajalah yang kita minta pertolongan, bukan kepada manusia lain. Manusia lain itu jadi asbab untuk kita membantu. Sebab kalau pergi haji ni untuk nak cari kemewahan, untuk nak cari keselesaan, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi kita hidup di Makkah Al-Mukarramah, dan ibadah yang agung, yang offer segala-galanya, kehebatan daripada ibadah pada lain haji itu adalah hendaklah dilaksanakan di kota Mekah, bukannya di tempat lain. Jadi kita sama-sama berfikir bahawa kita nak pergi ke Mekah tu perlukan pengorbanan yang begitu bersedia bersungguh-sungguh, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan keuangannya, dengan apa saja, barulah kita insya-Allah kita rasa letakkan diri kita. Selepas daripada itu, apa segala ujian yang datang itu adalah ujian untuk menilai kita ini sama ada kita ni redha ataupun syukur ataupun kita berilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itulah kadang-kadang kan jemaah cakap dengan saya, Hajar, R&R ni kenapa Arab ni tak buat lawa-lawa kan, gini air tak ada. Saya kata inilah mahal nak dapat syurga, saya kata. Salah satu ni ujian lah untuk kita. Kalau nak fikir Allah boleh je izinkan benda ni jadi lawa kan, mudah apa selesa. Tapi ni lah Allah tak jadikan sebab salah satunya inilah ujian untuk kita iaitu. Jadi bila kita masuk Mekah ni Ustaz, kita kan kena jaga adab, kena jaga hati kan. Mungkin kita boleh kongsi sikit lah dengan jemaah macam mana adab dan juga amalan hati kita ni bila kita masuk dekat Mekah ni, tempat yang paling suci ni sebenarnya ni. Baik, terima kasih Jah. Nak cerita adab ni panjang ceritalah dalam kan. Jadi seperti mana Ajah kata tadi, di R&R, tempat rehat itu, dia sebenarnya bumi itu sendiri yang menjadikan faktor. Kalau ikutkan Allah SWT, kalau ikutkan kita tengok di Madinah, Masya Allah hebat. Di kota Madinah hebat. Di kota Mekah hebat. Sekarang ni pun di Arafah pun dia dah sediakan bilik air. Kalau dulu 1 tingkat, sekarang ni katanya dia dah nak buat 3 tingkat lagi. Jadi kalau itulah yang menjadi cita-cita kepada kita untuk nak buang air mudah, nak itu mudah, ni mudah, bagaimana nak datang ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita? Jadi adab tu Allah dah tentukan begitu. Setakat itu manusia berusaha. Sebab itu kita jangan banyakkan komen banyak sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Allah letakkan begitu adalah untuk kita redha apa yang kita tentukan. Sebab ada dalam kehidupan kita ada benda yang kita boleh pilih, ada benda yang kita tak boleh pilih. Contoh kita lahir-lahir laki-laki, lahir-lahir perempuan, tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Yang tu Allah dah tentukan. Maknanya Allah haji ni letak dah di kota Mekah. Kenapa pula kita persoalkan? Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak menerima tu dengan hati yang redha apa yang telah ditentukan. Sebab itulah kalau kita untuk jadi kita berakhlak yang mulia, untuk yang sebagaimana orang buat haji ni ada beberapa golongan lah. Pertama sekali haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada haji yang tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis-hadis yang jelaskan. Pertama sekali kita tengok Rasulullah kata orang yang nak buat haji yang diterima yang baik ini, maknanya al-haji itu apakah haji yang terbaik itu ialah al-hajjul qulub. Maknanya hati itu, makna haji itu adalah hati yang menentukan. Selain daripada kita khuzu anni manasikakum, kita buat peraturan, rukun, wajib, semua itu buat perkara itu baik satu. Yang keduanya al-qulub, hati. Hati kita itu mesti sentiasa redha tentang ketentuan itu. Lain kita berusaha tu wajib kita berusaha, tetapi kita kena redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga para sahabat tanya kepada Sayyidina Umar, apakah haji yang baik itu? Maknanya dikatakan al-birru syai'un hayyin. Yang kemudian wajhun talil wa kalamul lin. Apa maksud dia? Untuk mendapatkan haji itu mestilah kita melaksanakan perkara kebaikan
Kebaikan yang mana? Hayyinun, perkara-perkara yang mudah. Haji itu perkara yang mudah. Kemudian yang mudah yang macam mana? Ada dua. Yang pertama sekali, wajhun talil. Maknanya muka mesti manis. Muka mesti manis. Kemudian wa kalamul lin. Perkataan itu tidak menyakitkan orang lain. Ini perkara yang adab-adab untuk kita melaksanakan. Tapi kalau ikutkan akal, tak mungkin. Temuan manusia 2 juta, kita kat sini 100,000 dengan panas, dengan panas, dengan sesak, berebut. dengan berebut dengan itu kan. Apatah lagi lah di kota Mekah itu, kalau COVID dulu boleh 1 juta. Sekarang ni kemungkinan dalam 2 ke 3 juta. Tapi masa saya student, masa pengalaman saya pernah bertemu dalam 1 juta, 3 juta, ada saya rasa sampai 5 juta. Sebab apa? Kalau dah 5 juta ni andaian saya dah, wallah tepat tak tepat. Sebab dia di kemah kita tu dah penuh. Di luar kemah penuh. Oh, Masya Allah. Maknanya tak boleh nak keluar. Maknanya kita larang cuma jangan keluar. Dari luar tu penuh. Sebab dulu kerajaan Saudi dia tak dapat nak kawal lagi. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW. Tapi ini yang tahu seperti mana buat macam tahun lepas lah kan. Tapi saya berpengalaman saya melihat bahawa untuk menjadi tetamu Allah SWT ini daripada hadis Nabi SAW. Jadi sekarang ni kita kadang-kadang tak apa saya bawa DIY ni boleh pergi. No, jangan tuan-tuan dan puan. Sebab saya berpengalaman, saya student, saya bekerja, saya sebagai mutawif haji. Untuk haji ni dia sentiasa tertaharak. Maknanya akan berubah daripada masa ke semasa. Kawalan itu tak sama. Macam saya student dulu macam mana. Naik bas boleh naik bas, duduk atas semua sekali, duduk atas bas sekarang ni kan. Jalan kaki dan sebagainya. Lepas tu semasa bertugas tamu haji kena naik bas. Saya pernah bawa VIP yang besar-besar. Allahu Akbar. Memang ujian-ujian itu sangat berbeza. Sangat berbeza. Setiap tahun Ustaz berbeza. Sebab itu kita tengok pada tahun lepas kan, ada kata boleh bawa walaupun dia penduduk Mekah, tapi saya rasa saya pernah bukan nak challenge penduduk Mekah lah. Maknanya Allah bagi ilmu kepada orang yang student ni. Walaupun saya student di pelajar pada Mesir, saya pergi setiap tahun pergi ke Mekah naik kapal lautnya dengan apa. Saya pernah buat haji ni. Maknanya kita buat apa yang Nabi buat apabila azan Maghrib pada 9 Zulhijjah tu, Nabi bergerak terus ke Muzdalifah. Tapi orang lain, jemaah haji kita tak akan bertemu benda tu. Semua naik bas, tunggu ada pukul 12. Ikut giliran. Tapi saya dah tunggu dah. Maknanya saya naik bas, lepas tu saya jalan kaki. Saya belum masuk Maghrib lagi. Daripada waktu Maghrib kita dah sampai Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah. Tapi keadaan yang sukar macam tu lah yang Allah pesan kepada kita. Jangan, maknanya muka mesti manis. Susah. Percakapan kita tidak menyakitkan orang lain. Itu ada adab yang perlu kita ada untuk mendapatkan haji mabrur. Yang inilah paling sukar sekali apa yang saya lihat. Pertama sekali pergeseran menaiki bas, pergeseran makanan, pergeseran berebut nak masuk Masjidil Haram. Contoh yang paling mudah lah pada saya lah kan. Yang biasa itu orang lain dah sebut. Contoh, kadang-kadang Saudi syurtah ataupun polis baladiah di satu, kita sampai tanya kita stop, dia tutup. Kenapa kerajaan Saudi ni gila je tu. Mulut kita tak jaga. Sedangkan dia tu masalah umum untuk keselamatan, nyawa, keselamatan manusia. Dia lebih tahu jaga kota Mekah tu dah beribu tahun. Daripada zaman Nabi SAW sampailah kepada tahap dia. Bukanlah dia umur terpanjang, tak. Tapi dia mendapat ilmu sebagai macam itu. Memang adalah sifat manusia tersombong ada. Tapi kita kena sangat baik. Dia jaga apa yang saya fahamkan, keselamatan. Contoh yang mana kita berlaku dekat Mina. Ada saya pernah, ketua rombongan marah kat saya. Dia kata, Ustaz, kenapa? Berapa orang mati? Mana kita tahu itu kerja Allah SWT. Jangan buat. Sebab itu saya kata kena ikut peraturan yang kena dibuat itu sebanyak mungkin. Kita kena ikut, kena sangka baik. Sebab dia jaga keselamatan. Kalau mati buat haji, apa hal pula tu? Betul lah kita kadang-kadang nak mati. Jangan cari mati. Kita minta mati tak apa. Jadi yang inilah saya kata, kalau orang yang tak ikut peraturan-peraturan yang itu, saya kata berdosa kita kepada manusia-manusia lain dan berdosa kepada Allah SWT. Kita tak ikut apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu maknanya nak letakkan, sebab kita balik kepada wajhun talil itu. Maknanya muka mesti manis. Pasti ke boleh manis? Susah tu nak buat susah tu. sangat. Muka ketat sebab biasa apa? Tu. Apa pengalaman saya, kita dah bagi semua motivasi kepada jemaah. Yang tak dapat manis sekali ialah ketika menajam. Pergi wukuf di Arafah, okey, settle.
Baju zikir minta ampun dengan dah minta ampun dengan tadi, dah minta maaf dengan Allah Subhanahu sekali, dah minta Sebab segala-gala satu kan. malam aja tu kat Arafah tu. Lepas tu bila bergerak je ke Muzdalifah, Muzdalifah adalah tempat yang tidak ada kemah, Terdedah. tempat yang minum air tidak ada. Kalau kita tak bawa bekal memang tak jumpa. Di sini ujian pertama. Ujian pertama. Semua nak marah kepada orang lain, semua Berebut naik bas. berebut naik bas. Yang ini kalau tuan-tuan pergi ke Mekah untuk pergi menunaikan haji, boleh sabar di Muzdalifah, saya kata tahniah pada tuan-tuan. Tuan-tuan faham. Patutnya kita kena sabarlah, itu kampunan Rasulullah. Nak tak nak terpaksa. Itulah tempat yang disediakan oleh Nabi SAW di Muzdalifah. Dengar-dengar cerita Saudi nak buat 10 juta. 3 juta huru-hara kalau 10 juta. 10 juta tadi takut ya. Yang nak pergi haji kemudian ini kena betul-betul cari Faham ilmu betul-betul, faham betul-betul keadaan yang Allah akan uji kepada kita untuk kita menjadi tetamu yang sentiasa wajhun talil ini. Maknanya muka apa berlaku pun tuan kena sabar. Sebab saya ada pernah jumpa jemaah yang saya didik, bawa jemaah tu sampai di Muzdalifah. Dia ni tak berapa nak bersyukur lah. Sebab apa? Anak dia bawa. Nanti kita masuk bab niat sikit kan. Kita terang kat situ. Kisah kalau saya lupa kan, ajar tolong ingatkan. Jadi tak sabarnya. Maknanya sampai air tak ada. Dia ungkit terus apa yang dengan niat dia tak betul tadi. Niat daripada Mekah, saya tak bersedia, anak saya bawa saya. Itu yang bahaya. Itu pengalaman saya yang ni kita tak cerita nama kan. Kita cerita manusia yang berlaku untuk menjadi pengalaman kepada kita. Sebab itu kita kena niat betul-betul untuk menyempurnakan ibadah haji. Minta dengan Allah SWT. Maknanya ya Allah, jangan kita minta Allah dapatkanlah aku pergi haji, dapatkan lu pergi haji. Memang dapat haji, tapi tak dapat haji mabrur tu. Sebab apa? Dengan dosa kita, dengan niat kita tak betul, dengan angkuhnya kita akan pergi ke Mekah dengan tidak aku ni kaya, aku ni duit aku ni duit segala-galanya. Yang inilah ujian yang sangat Allah beri. Apa pengalaman yang ada pada saya lah. Tapi kita tak nak cerita orang tu. Saya kata kadang-kadang sedih, kesian kepada jemaah dia. Tapi Alhamdulillah, dengan keadaan kita bantu dia, kata inilah ujian Allah SWT, dikembali balik kepada Allah SWT. Kita menganggapkan dia mendapat haji mabrur lah. Dia marah pada semua berita. Lala dia masuk hospital. Daripada Muzdalifah tu dia hantar terus ke hospital. Di hospital lah dia akan sedar balik bahawa kita ni manusia, Allah beri tak sedikit. Tak ada kuasa sikit pun. Kita manusia ni dia jadi sombong apa je. Sebab kadang-kadang Allah SWT, sebab apa? Allah beri sedikit kepada kita pangkat. Allah beri sedikit kepada kita harta. Sebenarnya harta pangkat tu Allah ujian. Bukannya kita cari, kita buat. Tak. Banyak orang berusaha untuk dapat menteri besar, untuk mendapat tu. Tapi seorang je yang dapat, yang lain tak dapat. Yang berusaha tu bukan ribu-ribu. Banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan harta, menjadi kekayaan. Tetapi yang dapat tak banyak. Yang dapat tu Allah. Ada yang baik, ada yang Allah murka nanti, yang kita tak nak yang jadi macam itulah. Sebab apa? Kalau jadikan, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Pertama sekali Allah pilih kita. Yang kedua, Allah beri nikmat kepada kita dalam keadaan sihat pergi ke Mekah. Yang ketiga, Allah berikan kepada kita harta yang banyak, kita boleh naik paket dan sebagainya. Janganlah kita sombong apa itu. Sepatutnya orang yang dapat seperti ini dengan ilmu yang dia ada, dia lebih lagi menjadi untuk redha kepada Allah, bersyukur kepada Allah SWT. Dengan duit yang dia ada, dia bantu orang lain. Dengan tenaga dia ada, dia bantu orang lain. Dengan apa, segala-gala apa yang beri, dengan ilmu yang ada pada dia. Kadang-kadang dia ada ilmu banyak, dia sombong. No. Segala apa yang Allah berikan kepada kita itu, semuanya untuk peluang kepada kita untuk mendapat ganjaran pahala yang lebih. Kalau kita tak ambil benda macam tu, rugilah kita menjadi tetamu Allah SWT. Kita dengan angkuh, dengan sombong, dengan takburnya. Okey je. Banyak cerita tu. Nak tanya pasal syukur tadi, Ustaz dah sebut-sebut lah. Mungkin sebab kita tak bersyukur, sebab tak berterima kasih. Sebab tu kita rasa macam semua tu kita punya. Kan? Tadi Ustaz kan dah cerita pasal Mu'asim tu kan. Ustaz ada masa peristiwa berlakunya Mu'asim tu? Mu'asim ni Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, kepada semua yang bersama kita pada halaqah kali ini. Ceritanya panjang, tak sempat masa yang kita nak bagikan. Tapi Alhamdulillah Allah SWT berlaku pada tahun 90, saya ada dekat Mekah. Mak saya pergi time tu. Berlaku pada tahun 2005 pun saya ada berlaku kawan kematian di Mu'asim tu. Yang 2005 jadi lagi? Saya masih ada lagi. Saya juga Allah pilihkan saya di kemudian krim tumbang pun saya ada dekat Mekah. Dan kematian yang berlaku pada tahun 2018
17 pun saya dekat Mekah. Jadi beberapa kalilah untuk jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa berlaku seperti hujan seperti itu? Manusia, apa yang tuan-tuan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan, kenapa berlakunya musibah berlaku itu? Kerana Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa kerajaan Saudi asalnya dulu tahun 80-an sangat miskin, tuan-tuan. Ada, saya tengok kawan-kawan saya, sahabat-sahabat dekat Saudi itu offer untuk jadi warga negara, tak nak sebab Saudi miskin. Tetapi Allah SWT nak ubah. Sekarang ni Saudi yang kaya, lepas tu sekarang ni dia masalah dia sederhana lah, taklah betul kaya. Tapi saya syukur kepada Allah SWT apa tengok yang kerajaan Saudi, ulama-ulama di Saudi, dia tak akan berani ubah apa yang menjadi sunnah Nabi SAW, kecuali perkara itu menyebabkan manusia khurafat, satu. Yang kedua, menyebabkan ada musibah, hawadis melakukan kematian, baru diubah. Contoh, macam berlaku di Mina. Saya sempat di Mina itu, tempat melontar tu kawasan bulat lagi. Masa saya student, kawasan bulat lagi, begitu sukarnya depan mata saya manusia tumbang. Menyebabkan kematian. Ikutkan Saudi tak berani nak ubah. Tak berani nak buat besar. Lepas ada berlaku kematian seperti itu, lepas tu dibuat 2 tingkat. Lepas 2 tingkat, tak cukup lagi. Maknanya berlaku pada tahun 90-an 2 tingkat tu. Aslim tu berlakunya rempuhan, mati. Yang itu cerita dia banyaklah cerita dia kan. Saya pernah masa tu saya student lagi. Orang Malaysia. Sebab itu kita kena sangka baik dan tengok dulu dan dapatkan maklumat yang sahih. Sebab orang Malaysia rata-rata pada ketika berlaku Aslim dia kata zalimnya kerajaan Saudi. Ya Allah. Sebab Saudi, kerajaan Saudi, dia mati ribu-ribu dalam tahun tu. Kisah dia yang banyak kes. Saya nak cerita, kita kena sangka baik. Sebab apa? Saudi, oleh kerana yang lemas terlalu ramai, orang dah keluar, Saudi terpaksa menggunakan kereta bajak tu. Kaut dia. Bukan kaut, dia tak boleh kaut, dia tak sezalim itu. Manusia kata, zalimnya Malaysia, zalimnya Saudi. Dia tunjukkan bahawa pakai kereta bajak kaut manusia. Tak, dia bukan gitu. Dia bawa gunakan kereta bajak supaya cepat. Dia letak kereta bajak tu kat bawah, orang angkat atas kereta bajak tu 4-5 orang, dia letak kat atas kereta tu, orang atas tolong bawakan. Dia nampak aja tu dia dah kata sodok pula. Sebab tu dia orang tak faham, TV tu cakap mesti tu saya faham kan. Maknanya dia gunakan kereta bajak tu supaya pergerakan. Maknanya dia sampai ke hospital tu, orang kata tinggal nyawa ikan, ada lagi diselamatkan. Tapi kalau dia main angkat, bila nak habis? Dia ribu. Tapi pada ketika itu saya rasa saya pun masa itu student macam nak marah juga. Masuk bergerak daripada Arafah pukul 11 malam sampai ke Muzdalifah, orang azan. Saya tak sempat masuk. Kenapa berlaku? Rupanya dah berlaku di Asim itu. Di depan itu ada berlaku rempuhan, ada kematian berlaku. Jadi sampai ke Mekah, saya tak dapat nak masuk Mina, sampai ke Mekah pada waktu dekat nak asar. Baru lepas. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, kalau nak cerita, ada sebahagian daripada jemaah kata, Ustaz, macam walau kita sudah panggil saya Ustaz jugalah. Ustaz, saya dah ni nak mati dah ni. Saya kata kalau nak mati, matilah. Nak kata apa? Maknanya kesabaran itu orang tak boleh nak bagi tahu. Bayangkanlah daripada pukul 12 malam sampai asar. Baru sampai ke Mekah. Jadi bermakna yang nak kencingnya, saya kata kalau saya nak kencing, tuan-tuan turun bawah. Kalau laki-laki bolehlah, kalau perempuan nak kepap dekat mana. Jadi menjadi ujian Allah SWT itu saya rasa nak berkongsi, tapi saya rasa kemanisan itu ada. Sebab saya dapat bantu jemaah, kemudian kita tahu bahawa manusia ini hanya merancam ketentuan Allah. Ada lagi orang lebih teruk. Mana lebih teruk? Orang lain mati dalam terowong tu. Saya selamat. Kalau saya cepat sampai ke Muasin, saya masuk dalam terowong, ya Allah, kena sangka baik macam tu. Jadi alhamdulillah saya tak terlibat dengan itu. Syukur dulu kepada Allah SWT. Apa yang berlaku tu semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kita tak perlu protes lagi. Cuma kita berusaha jangan kita termasuk dalam gulungan situ untuk mengelakkan daripada itu. Tapi ketentuan itu Allah dah tentukan. Kita tak boleh aku ni boleh buat gini, aku ni boleh buat gini. Kalau tuan-tuan nak rasa, cubalah buat. Aku segala-galanya boleh dekat Mekah. Sebab dekat Mekah ni Allah SWT memberi barakah untuk menjaga orang-orang beriman dan untuk menolak kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada tak orang yang pergi haji yang membuat kemungkaran? Ada. Zaman Nabi pun ada. Zaman sekarang ni apatah lagi lah. Ada yang kita tak naklah kata orang ni nak menjadi perompak dan sebagainya. Memang ada. Itu memang Allah. Kenapa benda berlaku seperti itu? Kerana Allah SWT nak uji kita supaya kita
orang kata kita kena bercara benda yang baik. Benda yang tak baik itu kita jangan kita menjadi pengajaran kepada kita lah. Okay. Okey Ustaz. Saya ingat saya pergi haji 2009. Masa tu tak tahulah, saya rasa macam okey je kat Mina, kat apa semua kan. Kita ikut je lah, tabung haji dah atur macam gini, ikut giliran apa semua kan. Tapi bila saya dah balik, kawan-kawan saya dia pergi lagi tahun depan tu, dia pergi kan, dia kata, "Masa kat Mina kau okey?" Saya kata, "Okey, kenapa?" Dia kata, "Ya aku rasa tak okey lah." Dia kata sebab tandas nak kena beratur macam ni. Jadi benda tu memang normal. Kita beribu kan Ustaz nak guna tandas. Tandas tu macam jadi satu masalah besar bagi orang. Macam mana nak jaga mungkin adab sama-sama dengan jemaah dalam melaksanakan tu. Kan dekat tempat yang orang padat, airnya mungkin terhad. Macam mana tu Ustaz? Seperti mana yang saya katakan tadi lah. Sebab kita datang ke Mekah tu dengan labbaik Allahumma labbaik. Kita datang adalah menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita yang tak dapat redha ni ada dua lah. Yang pertama sekali ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang usik kita supaya kita redha. Yang kedua ujian keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita seperti mana kita datang bukan sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang bukan kita tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang datang dengan, kalau ikutkan sautan daripada langit itu labbaik Allah tu, dia kata dia ada yang dua. Yang pertama sekali datang dengan keadaan harta yang halal, dengan niat yang baik, dengan dengan bekalan-bekalan yang halal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaika wasa' yadaka tazuduka halalan. Maknanya semua dia datang dengan keadaan yang halal, dengan ilmu yang halal, dengan bekalan yang halal, dengan perjalanan kita tu duit-duit kita yang halal, kemudian hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia labbaikan dia bukannya datang keadaan yang tak begitu betul. Maknanya labbaika wala labbaik. Maknanya dia datang dengan duit yang haram, bekal yang haram, kemudian nafkah ditinggal itu duit-duit yang haram, yang ini Allah tidak terimakan kepada kita. Kamu maknanya haji kita akan dia tolak. Apabila haji yang ditolak ini inilah yang banyak dekat berlaku dekat Madinah, dekat Mina, dekat Arafah, terasa macam betul. Minta ampun dengan Allah SWT. Lepas di Mina ujian pertama, di Muzdalifah ujian pertama. Masuk di Mina ujian yang kedua. Ujian kedua ni dia mungkin kalau tadi di Muzdalifah dia boleh bertahan lagi. Tapi kebanyakannya Allahu Akbar. Yang dia sekarang ni dipikir dalam kepala dia bahawa bila masuk je tengah malam yang dibolehkan kita pergi ke Mina, terus akan berkebun. Sekarang kita atur kan. Kalau yang sistem muassasah tu kita dah atur dah. Bas pertama akan naik bas kan, maknanya okey kita bagi nombor bas dan sebagainya kan. Bagi nombor bas. Baginya okey nombor 4 sila bangun untuk kita berangkat ke Mina. Nombor 40 pun dah bangun. Betul. Jadi di sini di manakah amanah kita? Di manakah disiplin kita? Di manakah adab kita untuk menyusahkan orang lain? Menyusahkan sistem yang telah disusun begitu. Sebab kita tadi dah menyebabkan huru-hara. Okey, di situ di Mina dah dapat ujian yang pertama yang kita tak lepas. Kemudian di Muzdalifah. Di Mina pula, sampai di Mina, ya Allah sesaknya. Dah satu kemah tu, bau bertemu bau dan sebagainya, nak duduk 3 hari 3 malam. Bagaimana kita untuk selesaikan masalah kita dengan bilik airnya? Kalau bilik air ni saya nak cerita, Masya Allah rasanya. Bukan nak marah kepada tabung haji kan. Benda itu bukan tabung haji boleh buat apa-apa. Itu adalah muassasah kerajaan Saudi dah tentukan. Saya nak kongsilah, mungkin akan datang ni mungkin agak selesa sedikit. Kalau yang dahulunya satu maktab 2,500 ke 3,000 orang. Depan 3,000, belakang 3,000 kemah tu. Jadi bilik air 20 laki-laki, 20 perempuan. Bayangkanlah 6,000 untuk guna 20 laki, 20 perempuan. Jadi yang itulah pada saya kalau ikut jemaah saya sentiasa kita bersedia. Wa tazawwadu, maknanya kita kena bekalkan kita apa. Kalau orang lelaki ni dia boleh buang air dalam botol. Tapi jangan buang air dalam botol tu kunci campak kat mata, tak. Buang balik dalam longkang baru buang botol itu. Barulah selesai benda kita. Tinggalkan tepi kemah. Sebab itu kalau time kemuncak untuk di Mina tu, kalau bila air 20 lelaki 20 perempuan, lelaki tinggal 10. Perempuan akan kontrol. Sebab dia tak boleh buat macam lelaki-lelaki. Dia akan kontrol itu. Tak apa mana orang lelaki bagi kelebihan. Tapi dekat Mina ni sebenarnya kedegilan manusia yang menyebabkan menjadi gitu.
Maknanya apa yang saya tengok, kita bagi tahu. Sebenarnya dia pergi ke Mina ni, sepatutnya kita tak ada sempat nak mandi. Tak sempat untuk kita nak mandi. Ada setengah tu nak basuh baju dan Bukan sebagainya. mandi je basuh baju sekali. Dan bilik air tu 3 dalam 1. Di situlah tempat buang air, di situlah tempat ambil uduk, di situlah tempat kita mandi. Tapi maknanya dia bina kawasan yang kemuncak macam tu, kita gunakan akal kita dengan baik. Jangan kita ambil, kita mandi dan sebagainya. Kalau nak mandi boleh, tapi jangan mandi ketika 1 jam sebelum masuk waktu. Itu kemuncak orang nak ambil uduk. Begitu kemuncak orang nak buang air kan masa tu. Jadi kalau kita, sebab tu saya nasihatkan, kalau kita jangan minum air banyak sangat waktu malam sebab nak waktu subuh itu. Satu. Yang kedua, kalau boleh kita bangun ketika sembahyang tahajud tu, kita buang air elok-elok, buang siap sekali, kita settlekan situ. Lepas tu ambil air botol, sediakan untuk uduk untuk kita. Kita kena bersedia dekat situ. Setengah tu tak, bila air ada tunggu sampai 2-3 jam. Sebab kita tak bersedia untuk diri kita. Jadi sama ada lelaki dan perempuan, kita bangun. Sebab itulah kadang-kadang kita, kenapa penting sangat solat tahajud ni? Maknanya kita bangun solat tahajud pukul 3, pukul 2, pukul 1 tengok. Kalau kita haji sekarang ni insya-Allah akan berlakunya haji musim sejuk. Musim sejuk. Kalau musim sejuk, maghrib dia lewatlah. Subuh dia pergi kepada pukul 5, pukul 6 macam tu. Tapi kalau musim mana pukul 4. Tapi insya-Allah dalam masa 30 tahun akan 20 tahun akan datang, dia akan bergerak kepada musim sejuk. Setahun 2 tahun lagi akan haji musim sejuk. Kalau musim sejuk, subuh termasuk, kalau maknanya bolehlah kita sembahyang tahajud pukul 3 pagi tu. Lepas tu kita buang air cukup, kemudian bawa isi air dalam botol mineral, bawa botol mineral besar tu untuk kita ambil uduk dan masukkan ke dalam botol spray. Bila masuk waktu subuh, kita sembahyang subuh dulu. Jadi kita tak tinggal subuh kita. Tak adalah duk beratur sampai 3-4 jam kat situ. Lepas tu kalau kita nak mandi, selepas solat subuh, maknanya pukul 8, pukul 9, mandi-mandilah. Masa tu orang tak ada nak kerja, nak solat. Ini jangan nak solat Ustaz. Ini apa yang saya tengok kepada wanita yang sebab menjadi sangat-sangat kritikal ketika itu, sangat harga dia, dia buat 3 dalam 1. Mandi, ketika itu basuh. dia mandi, dia basuh, dia buang air, semua dia buat kat situ. Patutnya kita masuk dalam bilik air tu setengah minit seorang. Dia ambil masa 5 minit ke 10 minit seorang, jadi tak selesai masalah lah. Tapi itu kita perlu uruskan diri kita untuk menyusahkan kita orang. Jangan menyusahkan orang lain, kerana kita kena atur diri kita. Maknanya jangan kita semayam, spray untuk air wuduk tu kita dah sedia. Tapi kalau dah seluar kena air kencing tu, tak boleh buat apa lah. Jadi kena bawa lah, tukar je lah seluar tu, masuk je lah kan. Tapi nak buat kat mana, yang boleh buat tu bilik air je. Kalau dalam kemah memang tak boleh. Sebab kita terlalu padat dengan keadaan itu. Jadi maknanya kesabaran satu cerita yang perlu kita tempuhi. Yang kedua, pengurusan diri kita. Maknanya kalau dah kita tahu, kita dah mendapat maklumat, jangan kita jadi orang yang tak bercerdik. Nak bertawakal, bertakdir, biarkan takdir kita keadaan begitu. Jadi bermakna tak kira lah lelaki dan perempuan, pertama sekali kita bangun. Kalau dia kata, Ustaz, kalau semua bangun dia sesak pula tengah malam tu. Taklah, sebab di situ orang penat. Ada sebahagian yang bangun, ada sebahagian yang tak bangun. Jadi agak selesa lah. Tapi itu beranggapan tak apalah, nanti subuh kita masuk lah. Itu yang jadi kita tak uruskan diri kita. Kita uruskan diri kita, insya-Allah kita akan boleh dapat kita sabaran. Tapi kalau yang tak urus diri kita tu, kita walau macam mana pun kita kena sabarlah. Orang yang baik ni pun kena sabar. Sebab apa? Perangai orang yang yang nakal. Sebenarnya kita kena sangat baik. Maknanya ini peluang baiklah, aku sabar. Sebab kalau sabar tu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri syafaat kita di akhirat kepada umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan haji dan umrah ini. Kita kan kalau nak tengok perangai orang kan, kena musafir 3 hari dah keluar dah perangai semua. Ni 40 hari pula. Jadi dia ada 2 kat situ. Satu yang tak sabar kepada menunggu bilik air. Satu yang buat nakal macam tadi lah. Yang kedua, yang baik ni. Yang baik ni, perangai yang macam tu, ala bodohnya, ala celakanya, ala tak ada ilmunya. Kita tak pasal-pasal yang baik-baik ni jadi tambah dosa kat situ, tak mengata orang lain. Dan macam mana Ustaz? Itulah maknanya kesabaran yang perlu ada pada jiwa kita. Kalau kita kata macam kami lah, saya banyakkan pada petugas-petugas yang dulu. Kalau petugas bagi tahu sabar, kena kreatif, kena buat itu. Kadang-kadang petugas haji pun tak sabar. Dia pergi foto, dia minta orang lain. Tak. Tapi di Mina memang tidak ada keistimewaannya. Kamu petugas ke, kamu muassasah ke, itulah bilik air dia. Tidak ada juga. Sebab itu kalau saya kalau petugas dulu pakai baju merah, petugas tabung haji ni, Ustaz pun beratur juga.
di sini pada mahsyar, Mm-mm. saya kata. Pada uruskanlah diri kita. Mm. Tapi untuk dekat maghrib tu tak adalah nampak mata saya ada tengah malam, saya ada keadaan pukul 10 pagi dan sebagainya. Kita dah atur pada supaya mudah je. Pada saya mudah je. Tapi kena sediakanlah botol air spray tu untuk dia minat, kena ada. Kalau tak bersedia benda-benda macam tu, Nyusahkan diri. kena terima kesabaran lebih. Kesabaran Saya dulu saya tidur awal. Jadi orang kan suka tidur lambat lah, mengemas lah, itulah ini. Jadi bila dia nak baru tidur, saya dah bangun. Jadi kita pergi bilik air tu lengang lah. Ya, Kan? betul-betul. Kita uruskan diri kita yang Urus. terbaik lah, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita tahu kan kalau dekat Mekah Madinah ni satu bilik kalau haji dululah 6 orang. Lepas tu dekat Mina ke, kita Arafah ke, satu kemah sampai 30-40 orang. Lebih ke sekarang ni? Ke sama juga lebih kurang 30-40 orang satu kemah? Apa yang saya tahulah, saya sebenarnya sebagai petugas-petugas sebagai mutawif ataupun guru bimbingan agama. Tapi alhamdulillah sedikit sebanyak Allah beri kepada saya suka duduk dengan pengurus-pengurus tabung haji ni. Bawa saya pengurusan tu, kira kemah dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi ustaz lain saya rasa tak masuk sangat. Saya Allah bagi sedikit ilmu. Jadi makna kalau di Mina tu kan memang sangat sempit lah. Memang kali Had kita je lah dengan yang pertama sekali kita kena faham. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasul kepada kita dan Rasul ini menentukan di mana wukuf di Arafah, di mana kawasan di Mina, di mana kawasan melontar, di mana bagaimana cara untuk tawaf dan sa'i. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wukuf tu Nabi Ibrahim dah tentukan, ditakyinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi letak pancam dah zaman Nabi. Ini saja kawasan wukuf. Patutnya buat besar lagi lah. Tak, kenapa Allah tentukan itu wukuf? Sedangkan Allah tak tahu ke bahawa di akhir zaman manusia lebih ramai. Tapi di situ kawasan wukuf. Ini maknanya kita pulanglah kepada manusia yang akhir zaman itu untuk menentukan bagaimana. Tapi saya dipahamkan bahawa di Arafah pun nak buat kata double 3 tingkat lah. Kalau 3 juta mungkin boleh 10 juta lah. Tapi kalau bayangkanlah tuan-tuan, kalau 10 juta bagaimana keadaan bilik airnya. Yang begitu juga di Mina itu. Di Mina tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawa Mina ini seperti mana dalam hadis, maksud dia seperti mana orang mengandung. Dia duduk di Aqabah tu ataupun kan dipanggil Jumrah Kubra tu. Nabi menghadap ke padang Arafah, membelakamkan kepada Baitullah, duduk dekat situ. Sebab itu kawasan di Jumrah Kubra tu sedikit keluar ke tanah haram. Maknanya kawasan Mina tu bukan kawasan kota Mekah, tak termasuk kawasan Mina. Dia termasuk kepada kawasan Mekah. Kawasan dipanggil kawasan Aziziyah, kawasan Shisha. Jadi Nabi duduk mengada, sesungguhnya Mina ini seperti mana orang mengandung, dia kata. Jadi sebab itu kalau saya ceritakan jemaah pun, kenapa Ustaz macam mengandung, itu bukan hadis ke? Saya kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud mengandung itu? Orang mengandung ni maknanya orang akan penuh. Dia kata baina jabalain, seperti orang mengandung. Baina jabalain ni maknanya antara dua bukit, antara Aziziyah dengan bukit Aqabah tu. Dua bukit. Jadi seperti orang mengandung, dia kata. Maknanya orang mengandung ni kalau beranak satu, okey, beranak dua, kembar dua, kembar tiga, kembar empat, lagi besar. ke tepi ke depan? Dua-dua tak? Mesti ke depan. Tak pergi ke tepi. Tak ada yang mengandung, tak ada. Kalau macam ni tak muat semua pintu. Dia akan ke tepi sikit saja. Jadi maknanya kebanyakan ke depan. 10 pun akan ke depan lagi. Dia akan ke depan, ke bawah, ke atas lah. Jadi begitulah Mina tu, bahawa duduk dia di Aqabah tu, Kubra tu, maknanya menghala sampailah ke Muzdalifah. Maknanya sekarang ni hampir bercantum dengan Muzdalifah. Dia kata huwa daripada Wadi Mahasir dah. Jadi bermakna kalau duduk di Ma'asim itu, walaupun di balik bukit, sebab Nabi kata ke belakang. Maknanya ke belakang lah, tapi jangan ke Kaabah. Jadi benar-benar itulah kawasan yang disediakan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermabit bermalam di Mina. Jadi kita tak boleh buat tempat lain sebab Allah dah tentukan. Kita tak boleh pilih dia tu tentang ibadah tu. Okey, dah ramai-ramai ni, macam mana sebenarnya adab dengan kawan-kawan sebilik ni Ustaz, kawan satu kemah ni? Tentang adab ni aja. Kita cakap kadang-kadang dia orang ni macam-macam komen kita, Ustaz tak apalah, Ustaz pegawai. Tapi saya kata di Mina sama je. Ni saya juga macam tuan-tuan dan puan-puan sama juga, seperti mana pengurus-pengurus maktab pun dia
diberi makan, bukan dia boleh masak. Kalau di Mekah boleh, okey lagi lah. Kita boleh cari kat dapur dan sebagainya. Di Mina tak boleh. Maknanya tuan-tuan dan puan bahawa Semua orang uruskan. operasi Masyair Al-Hajj ini, masalah haji ini, iaitu bermakna selepas kita niat, kita berada di Arafah, berada di Muzdalifah, berada di Mina, negara lain tak boleh header. Itu hanyalah kepada muassasah yang daripada Kementerian Haji yang mengkontrolkan, menentukan kemah mana kita punya dapat, perjalanan bas mana yang kita boleh dapat, di mana tempat di mana kita berada di Muzdalifah, tempat mana kita berada di Mina, kita tak boleh pilih lagi dah. Maknanya itu yang ditentukan, di situlah tempat kita. Jadi nak tuan-tuan kena fahamlah bahawa kalau ikut kata Maji pun dia tak ada kuasa sangat pada ketika itu. Maknanya ketentuan itu Saudi dah tentukan mengikut kepada seluruh negara. Kalau dia tak adil pada ketika itu, negara akan berperang. Jadi kena ketentuan itu, kita dah dapat tempat itu, syukurlah pada Allah. Dapat kita hidup, kita makan, walaupun kita makan ikan rebus, okey dapat makan lagi. Tapi di Mina tu kadang-kadang dia tak nak dapat pahala. Dia dapat kemah tu sebab apa? Saya ada bukan satulah, banyak jemaah yang mengadu kepada saya. Bila misalnya kita kan banyak sekali bertemu dengan jemaah kan, maknanya dalam bilik air pun jemaah akan tanya kita. Bila balik ke Mekah, saya yang paling rasa nak kongsilah dengan tuan-tuan dan puan. Kenapa di Mina tu air berlambak-lambak, air mineral, air makanan disediakan kan? Dijumpa saya pada 13 hari bulan tu dekat nak balik. Ustaz, saya dah tak makan 3 hari dah Ustaz, dia kata. Kata kenapa? Tak ada orang bagi? Ya Allah. Ya nanti orang bagi. Macam di Mekah tu, kalau kita tak ambil nasi dekat Mekah, dekat bawah tu, tak dapat makan lah. Macam nasi ada depan, kita tak suap ke mulut kita, macam mana kita nak makan? Begitu juga kita di Mina tu. Jadi Allah SWT nak uji pada dia kot. Sebab yang menjadi mengagih ke makanan tu puak-puak Afrika tu, ataupun puak-puak negara-negara lain yang duduk di Saudi tu, dia takkan dia kalau kemah perempuan dia nak rempuh hantar nasi sampai ke dalam tu. Dia letak di tepi pintu tu, orang kat pintu tu pun tak nak pahala. Patutnya orang kat pintu tu umumkan, oi nasi sila ambil kan. Tak, orang depan pintu pun diam. Dia duduk kat dalam pun tunggu orang nak bagi dia. Ya Allah. 3 hari tak makan, dia cuma minum air saja. Saya kata kenapa jadi macam tu? Itulah hidayah. Itulah petunjuk. Saya kata kemungkinan hajah nak dapat pahala besar kot dengan keadaan sabar. Ustaz bayang kalau 3 hari tak makan Ustaz. Ya Kata Allah, makan tak Maggi, makan apa dia. Dia tak nak pergi ke depan. Mungkinlah Mungkinlah dia ni kadang-kadang tak limat semasa kita bagi tahu di Mina begini keadaan suasana dia. Orang yang tak dengar tak limat ni susah ni. Walaupun dia rasa ikut, dia macam tahu. dia macam dia tahu je. Dia rasa dia pergi Mekah nak pula kali-kali kedua ketiga. Dulu lain, sekarang lain. Jadi kepada tuan-tuan nak pergi Mekah, dengarlah taklimat. Aku sama ada tribal ke, sama ada semualah apa kepada yang ni. Yang itu sangat penting untuk memberi kesenangan kepada kita. Tapi kalau kita nak sabar betul, okeylah. Tapi kadang-kadang sabar ni ada had juga. Sampai tak makan dua cerita. Saya kata kenapa berlaku macam tu? Kerana Allah nak uji dia lah. Kamu sekali pada pandangan saya, tuan-tuan, saya kata hajah ni hebat. Kenapa pula? Saya memang sebagai jemaah semua, apa dia timur musibah ke, pahala ke, saya akan puji dia dulu. Tuan-tuan, apa hajah hebat. Walau kalau dia timur macam dia tadi kan, macam musibah pada dia, saya kata hajah hebat. Apa yang hebatnya? Allah uji, orang lain tak uji macam tu, saya kata. Maknanya hajah tak mengamuk kan? Tak. Kita puji dia balik. Tak marah orang lain tak? Tak. Tapi saya sabarlah kata. Itu Allah nak bagi pahala yang lebih. Tapi dalam persoalan pada kita pula sebagai mutawif ni, kenapa berlaku macam tu? Kemungkinan lah dosa-dosa kita tadi kan. Ajah kata Allah nak ampunkan dosa-dosa kita kan. So kita merasa. Tapi kalau kita tak sabar, pergi masuk pergi kepada travel ni, pergi kepada tabung haji, maki celaka tabung haji ni gini macam ni, tu ujilah kita. Uji. Tapi saya tengok apabila kalau bertemu dengan saya, alhamdulillah, saya suka apa cara pun mereka ni terima, saya kata tahniah dulu. Contoh yang paling yang saya rasa yang menarik saya nak kongsi dengan tuan-tuan adalah daripada 2017, masa tu muassasah apa tabung haji bawa penerbangan 480 ke 500 orang satu penerbangan. Jadi bila sampai satu kapal terbang, mengamuk semua kapal terbang tu. Kenapa dia kata? Tabung haji tak bagi kepada kami supaya untuk berniat di Qarnul Manazil. Jadi sampai-sampai semua marah, kena tabung haji ni kena bayar dan kami 40 orang.
Semua orang pengarah tabung haji pun tak berani nak dekat dah. Ustaz je yang boleh. Sebab ustaz ni dia lain sikit lah kan. Dengar suara ustaz je dah takut. Kenapa berlaku seperti itu, saya kata. Okey, saya kata, tahniah tuan-tuan dan puan. Dia datang 20 orang. Datang tahniah tuan-tuan dan puan. Apa ustaz tahniah? Kami 400 orang, RM400 kena rial ni, kena bayar dam ni. Dia kata. Kami dah berdosa ni tak? Dia kata. Dia dua persoalan timbul kepada saya. Kami dah kena keluar bayar dam 400. 400 duit, seekor kambing sebab tidak berniat di miqat, terlepas. Yang kedua, kami dah berdosa dah. Dah melanggar perkara wajib haji. Saya kata, tuan-tuan tahniah, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada tuan-tuan. Semua jadi tanya ni, kenapa pula Allah sayang dah? Dah lah perkara duit dah hilang 400 lebih. Dah lah kena bayar, kena berdosa lagi. Saya kata begini, tuan-tuan datang ke Mekah dengan niat yang tidak sama. Yang tadi sebenarnya kalau ikutkan nak salahkan tamu haji, tak boleh salahkan tamu haji, tuan-tuan dan puan. Kenapa tuan-tuan tidur? Bila kami tidur? Sebab pramugari ni bila sampai ke miqat, dia bagi tahu macam mana. Dia kata, okey tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni dah sampai ke miqat, bersilakan berniat setengah jam lagi ke 40 minit. Itu tamu haji. Tapi kalau orang yang suka memuterakan penerbangan, memang tak dengar lah. Kalau suara macam saya ni memang dengar. Suara saya memang kuat menjerit kan. Sebab mengetahui bangun terus. nak bangun terus. Dia tak dengar. Jadi 20 tak dengar. Maknanya yang 20 ni saya kata Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada tuan-tuan. Apa sayang dia? Mula nak marah. Saya kata sayang apa? Dalam ibadah haji ni ada yang kita kena bayar dam. Dam itu adalah satu ibadah. Tapi jangan cari. Ibadah ganti. Ibadah, maknanya satu dam ni satu ibadah yang sistem kepada haji dan umrah. Siapa buat tu dia dapat pahala. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan senaja tak minat? Tak senaja. Bila tak senaja tak berdosa. Tuan-tuan tambah lagi satu ibadah, maknanya kena bayar dam, kena sembelih seekor kambing. Tuan-tuan dapat pahala, orang lain tak dapat. Kalau orang lain buat memang tak dapat dosa, tentu tak dapat. Dia turun sikit lah muka dia, sejuk sikit lah tu. Dapat pahala. Mudah-mudahan bayar dam dapat pahala. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, Allah memilihkan kamu yang terbaik. Bukan dengan senaja. Ini satu contoh kepada kita tuan-tuan. Kemungkinanlah tuan-tuan dulu nak sedekah kat Malaysia dulu. Tangguh di Mekah 100,000 tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan, yakin tak Allah pilih tuan-tuan 20 orang ni yang terbaik? Barulah senyap. Kita kena motivasi kepada dia. Tahniah dulu. Kalau kita kata, tuan-tuan ni memang dah banyak dosa, tuan-tuan ni memang tidur membuta, mati kita lah, kena balon lah kan. Jadi kepada mutawif yang kita kongsi kepada mutawif, setahun sekali kena sabar. Kalau kita cakap dengan jemaah jangan marah, kita 1000 kali je tak boleh marah. Kemudian kena positif, kena yang terbaik. Kena puji dulu kepada jemaah. Manusia ni suka dipuji. Tapi jangan puji lebih-lebih lah. Kalau puji lebih-lebih, nanya kepada dia nanti esok kan. Dia angkuh, dia tak kebur. Jadi susah lagi kita kan. Itu kongsi sikit lah dengan Najah kan. Dalam Pak Haji ni memang sedikit sebanyak ada lagi lah cerita-cerita yang seronok kepada saya, sangat seronok. Maknanya kita pikul beg dan sebagainya. Walaupun ada orang kata ustaz tak berani, tak boleh pikul beg, tapi tak. Pada saya lah, kalau nak pergi haji ni, maknanya sama ada kita menjadi mutawif ke, menjadi tetamu Allah, menjadi sebagai jemaah sebagai biasanya, kita ambil maksimum sebaik mungkin. Sedapat mungkin untuk kita mencari kelebihan Allah SWT. Terutama sekali kita berada di kota Mekah. Sebab Hasan Al-Basri, dalam pandangan Hasan Al-Basri, memang dalam hadis Sahih Muslim mengatakan setiap solat itu akan diganda 100,000 kali ganda. Jadi banyak kalau solat tuan-tuan dan puan. Sampai di Mekah, ini tak sampai di Mekah duduk tidur membuta, sayang hotel, sayang itu, sayang tawaf kidai dan sebagainya. Solat tak berapa banyak. Jadi kalau ikutkan Hasan Al-Basri, maknanya bukan solat itu saja, semua perkara kebaikan dia tambah 100. Jadi kita kejarlah setakat mana yang kita mampu. Itu pandangan asal seorang ulama yang besar lah. Pada pandangan beliau mengatakan semua ibadah, kalau dah semua ibadah di Mekah, memang kita tak ada masa lagi. Dengan ilmu yang kita ada, dengan tenaga yang kita ada, dengan harta yang kita ada, semua sekali kita akan gunakan untuk diri kita dan impak kepada lain. Kalau contoh untuk gunakan daripada diri kita, kita akan tamatkan baca Al-Quran sebanyak maka, bawa Quran tadabbur, kita ataupun kita panggil 2-3 orang, tapi jangan kumpul ramai dekat Mekah. Saudi tak bagi. Tapi kalau 2-3 orang bawa Quran baca, Saudi tak marah. Itulah yang terbaik pada kita lah. Selain daripada kita baca, kita tadabbur, supaya kita penuhkan masa itu yang kita menjadi manusia-manusia yang syukur kita, Allah pilih kita. Tapi saya sedih sangat. Saya tengok di Arafah, saya tengok di Mina, saya tengok di Muzdalifah. Kadang-kadang saya pernah cakap kepada jemaah, tuan, duduk tempat saya sebagai mutawif boleh tak? Biar saya duduk tempat jemaah. Kenapa Ustaz? Masa ni
penuhkanlah. Pertama sekali di Arafah. Hmm. Sepatutnya kita, kalau Nabi masuk je waktu ukur, selepas baca khutbah tu, menghadap kiblat, duduk atas unta seorang-seorang, air mata dumuk jatuh sampailah ke waktu maghrib. Jadi Nabi buat macam tu. Kalau kita banyak, apatah lagi setengah ada yang merokok dan sebagainya, ada yang macam-macam Duduk lah, kemah baring tapi tidur. itu sangat rugilah. Nanti kita slot yang kedua kita Ha, akan nanti tambah. kita next episode Ini cerita pasal haji je ni. pasal haji ni. Jadi itulah pengalaman, ada sedikit yang kita kongsi tuan-tuan dan puan. Tapi saya galakkan kepada kita, gunakan apa yang kita ada. Tapi kena cari ilmu lah, apa kelebihan-kelebihan. Maknanya kalau saya nak tengok, saya rasa nak, kalau nak kongsi tuan-tuan puan, saya pun dah catat, tapi kalau dah ajak berborak macam ni, memang saya tak sempat nak tengok nota ni. Jadi yang paling penting sebab ibadah haji ni memang dijelaskan daripada Al-Quran sebanyak 12 tempat. 12 surah. Memang jelas, memang ada cerita bab haji ni, apatah lagi hadis Nabi SAW. Hadis Nabi yang baca, tetapi kita kata, Ustaz, kalau nak mengajar haji ni kena baca Quran, kena baca hadis. Betul, itu satu maknanya dalil yang perlu kita tahu, tamu sekali kepada mutawif, yang akan menjelaskan kepada jemaah daripada mana kau ambil sumber ni. Maknanya kalau ikut tabung haji, alhamdulillah, sumber Quran dan hadis itu. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita hidup di zaman ini, ulama Allah bagikan kepada kita, ulama yang menyusun kitab fiqh. Kitab fiqh ni dia atur lah kita cara ibadah, sembahyang, solat macam mana, haji ada rukun, ada apa. Kita ikut follow up saja, insya-Allah yang betul lah. Tapi kalau kita tak ikut, kita rugilah. Boleh nak cari dalil sendiri boleh. Tapi kita mampukah tak untuk nak cari dalil itu untuk padankan dengan ibadah kita? Jadi kita bersyukurlah kepada Allah SWT. Saya sangat bersyukur kita menjadi umat rakyat Malaysia. Allah SWT, kerajaan kita telah aturkan bahawa tubuhkan kepada yang menubuhkan tabung haji itu, menyelaraskan supaya dari segi pengurusannya, dari segi agamanya, saya suka dalam bab agama lah. Maknanya dia selaraskan, dibuat muzakarah, kita ambil semua pandangan yang betul-betul sampai kepada arahan Nabi SAW. Nah, jadi jangan kita buat ikut akal kita saja, untuk kesenangan kita saja. Tapi kita kena ikut dalam bab ibadah ni, kena ikut sebab Nabi pesan betul-betul dalam hadis Nabi SAW tu, khuzu anni manasikakum. Apa yang aku buat, yang itulah kita buat. Jangan kita tambah, jangan kita pandai-pandai tambahan. Sedangkan haji ni kita tengok kadang-kadang kita tengok Allahu Akbar. Sedangkan haji Nabi ni, Nabi ajar tiga bacaan je kan. Ajar kan. Mana mudah kan. Haji ni kita kadang-kadang kita janganlah susah-susahkan kepada orang nak pergi haji. Mudah huruf, lepas tu suruh baca macam-macam. Maknanya semua mampu. Semua Allah SWT bagi perintah ibadah ni semua mampu. Jadi haji ni kalau kita tengok dalam buku kita sediakan bacaan ni macam-macam, itu cadangan. Tapi yang Nabi ajar, yang kita dapat daripada Nabi SAW ada 3 je kan. Pertama sekali niat dia, kemudian labbaik Allahumma labbaik, yang ketiganya ialah Rabbana atina. Yang lain tu terpulang kepada kita. Bagi bahasa ruang, pun boleh. Bagi ruang kepada kita untuk kita memohon kepada Allah SWT, beristighfar dengan banyak-banyak. Kemudian yang akhirnya kita kena akhlak kita kena jagalah. Itulah yang paling menjadi titik tolak dia untuk menilai haji kita itu, selain daripada khuzu'an di mana sekalipun dalam pergerakan rukun itu, akhlak kita wajuhun tolil. Mesti wajah yang manis tu. Kemudian kalau lim, apa makna kalau lim tu, dia tidak akan menyusahkan orang lain. Mana contoh kita bergurau pun tidak menyakitkan. Setengah tu bergurau macam mana, nampak kau baju macam ni, nampak tak dibenarkan sama sekali. Bergurau yang Nabi ajar pada kita tidak menyakitkan orang lain. Kita tengok pada peraturan Nabi, maknanya kita tengok rihlah Nabi dan diceritakan dalam Sahih Muslim itu, dalam pada Jabir itu, cerita yang panjang. Maknanya haji ni tidak boleh marah. Semua kena positif, kena sangka baik, tapi kena jaga diri kita. Macamnya orang kata, kalau tak marah kau buka aurat. Tak, itu kena jaga, tapi jangan marah. Bertindak dengan secara yang disuruh oleh syarak.
Maknanya kalau ikutkan nanti insya-Allah di halaqah yang berikutnya kita kalau InsyaAllah seronoknya tak diizinkan sabar. oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Nabi mengendalikan 120,000 tu keadaan yang dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Banyak seronok lagi kita ni, panjang lagi cerita dia. Dah Dah habis okey. kan? Secara Kita lebih dulu ni. next episode nanti yang lain tu. Tak Yang kita sempat tak sempat baca sentuh-sentuh ni. nota ni kan. Tak apa, kita next episode Ustaz. Cerita haji ni tak habis. Betul. Tapi pada saya kalau nak cari senyum yang manis, kata-kata yang tak menyakitkan tu memang payah tu. Jangan Kecuali lupa. kecuali kita ada ilmu. Sikit sebanyak kita akan nampak macam bergurau tapi tak dibenarkan bergurau menyakitkan orang lain. Jadi bermakna dia orang kata ustaz kena pergi ke Mekah ni menjadi seorang malaikat. Memang itulah tuntutan dia. Itulah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti mana tuntutan Nabi itu sendiri. Nabi bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kemudian Nabi itu menjadi satu contoh yang terbaik. Tapi kalau nanti kita insya-Allah halaqah berikut kalau Allah panjangkan umur, kita bagaimana Nabi mengendalikan kes-kes yang kita rasa kenapa Nabi tak marah? Nabi tak marah. Sedangkan Abu Bakar pun marah pada ketika itu. Nabi masih relax lagi menjadi contoh yang terbaik. Masya-Allah. Nanti kita sambung Ustaz. Seronok benda ni tak habis kalau kita nak bincangkan dengan pengalaman Ustaz yang amat banyak tu. InsyaAllah next episode mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ni kita dapatlah sikit nampak gambaran adab, amalan hati, mungkin apa pergerakan ni bukan sahaja untuk yang teknikal pergerakan tapi hati tu nak kena jaga tu yang penting Ustaz. Hati-hati. InsyaAllah kita jumpa lagi next episode. Kita bincangkan lagi nanti bab haji berdasarkan pengalaman Ustaz. Memang seronok. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Barakallahu alaikum. Solusi, umrah langkah kau cari. Pakas ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata.